dia macam yang Israel keluarkan dekat dalam statement dan berita-berita dia, mengatakan JSF ni setiap kapal tu tak ada langsung barang bantuan, tak ada susu, tak ada makanan, tak ada ubat-ubatan, tak ada air yang bersih. Sebenarnya itu semua adalah penipuan yang memang yang dibuat oleh mereka. Sedangkan kalau tengok dekat media sosial, semua tintin JSF, sebelum je kita nak masuk ke yellow zone, kita diminta untuk update setiap kapal, maksudnya kapten ataupun organizer, upload dekat media sosial masing-masing untuk tunjukkan bukti-bukti yang mana dalam pelayaran tu kita antara barang-barang yang kita bawa. Contohnya antara barang-barang yang kita bawa seperti susu untuk 0 hingga 6 bulan, susu untuk 12 hingga 5 tahun, makanan, beras, kita ada bawakan juga tepung-tepung macam tu, air yang bersih, dan kemudian ubat-ubatan untuk hospital. Yang mana kita tahu kat sana pun sistem lumpuh, ubat-ubatan tak cukup. Jadi kalau kata bila diorang tunjukkan kapal-kapal kami kosong tu sebenarnya tipu. Sedangkan barang-barang tu diorang dah ambil dulu. Maksud sampai kat H-Dot tu diorang dah keluarkan barang-barang tu. Maksudnya depan kamera tu adalah penipuan, yang bukan perkara yang sebenar yang diorang tunjukkan. Kan diorang hire influencer untuk buat review kat kapal tu, bagi tahu yang kapal tu kosong. Ada juga yang diorang review tu bukan kapal kita. Itu kapal siapa? Kapal-kapal yang memang ada dekat H-Dot tu. Maksudnya kapal-kapal orang Israel.